innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah. Allah pilih kita lagi pada petang ni 1 hari bulan 10 dan kita dah berada bulan Jamadil Awal dah lebih seminggu. Jadi mudah-mudahan Allah bulan Rabiul Akhir dah lebih seminggu. Tak lama lagi masuk Jamadil Awal, Jamadil Akhir, terus masuk bulan haram iaitu bulan Rejab. Jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dapat lagi kita bertemu dengan bulan-bulan haram itu Rejab, kemudiannya bulan Sya'ban, bulan yang mulia, bulan Rasulullah, kemudian jumpa pula bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dapat kita manfaatkan Ramadan dengan cara yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dan keluarga kita di kalangan yang istiqamah, meneruskan amal-amalan yang Allah Ta'ala suka, yang Allah Ta'ala cinta. Allah Ta'ala taufikkan kita mencintai apa yang Allah cinta, benci apa yang Allah benci, dan mudah-mudahan begitulah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Kita baca dulu niat menuntut ilmu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah. Terima kasih banyak pada admin Pondok Perdana kita, dan mudah-mudahan seluruh pengurusan Pondok Perdana diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ni nampak gaya kat pondok kita tak ramai ni. Ada beberapa orang lagi yang tak, mungkin belum masuk lagi. Tapi apa pun boleh sempat lagi jemput kawan-kawan yang lain untuk bersama-sama dalam Pondok Perdana kita. Dan mudah-mudahan ada manfaat, sebab bila kita ajak orang lain masuk, insya-Allah ada manfaat yang banyak. Yalah, waktu petang macam ni kita pun faham bukannya senang nak duduk dalam kelas kan. Tak pelik lah. Dan Zuan tu duduk bukan tengah bekerja ke tu, ni tengah bekerja tu, yang tengah bekerja pun boleh masuk kelas tu, kira okey lah tu kan. Okey, alhamdulillah. Saya sharekan kitab insya-Allah, sebab bagi mereka yang mungkin tak bawa kitab sekali, yalah petang-petang macam ni kan. Alright, hari tu kita dah sampai fasal 5 dengan fasal 6. Cuma fasal 6 tu kita masuk sebab dia dekat bahagian fasal 5 nombor 1, dan fasal 5 nombor 1 hari tu. Jadi fasal 5 nombor 1 tu dah di-explainkan ke fasal 6, iaitu niat, kan? Iaitu kita refresh balik kita refresh balik apa yang kita bacakan hari tu, iaitu tentang fardu wudu, kan? Berkata musannif rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qal faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyyatu, al-thani ghaslul wajhi, al-thalithu ghaslul yadaini ma'al mirfaqain, al-rabi'u mashu syai'in min ar-ras, al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, as-sadisu at-tartib. Okey, so kita dah baca yang nombor 1 hari tu, al-awwalu an-niyyatu, niat. Okey, jadi kita dah baca berkaitan dengan niat secara ringkas lah, sebab kitab kita ni kitab yang ringkas, walaupun ringkas tetapi padat, penuh dengan mutiara-mutiara ilmu yang diperlukan oleh kita semua. Okey, jadi seterusnya kita baca pula yang kedua, atsani. Jadi yang keduanya adalah ghaslul wajhi. Ghaslul wajhi, basuh muka. Sahabat-sahabat yang berada di pondok, insya-Allah kita perhatikan satu persatu kan. Perkataan ghaslu, ghaslu ni dia dengan erti kata basuh, basuh. Dia beza dengan ghuslu. Kalau orang Arab, kalau dia sebut ghuslu itu
maksud dia apa? Ghuslu maksud dia mandi. Ghusl. Dia biasanya gitulah. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh pun biasanya dia akan bariskan sekali kan. Jadi kalau ada baris lah, kalau yang tak ada baris nasib lah. Gitu kan, bukan nasib lah, tapi maknanya tu sebablah kita kena belajar dengan mengaji, kena menuntut ilmu kan. Sebab kitab ni kalau dia tak ada baris kan, kita pandai-pandai bariskan, dia jadi tak tentu arah. Tadi kebetulan lah tengah hari tadi saya terlihat satu video seorang Ustaz Wahabi ni lah. So Ustaz Wahabi ni dia mengajar nak mempertahankan Wahabi, guna buku pun kitab Wahabi juga, nak mempertahankan. Tapi bila dia baca tu, dia baca kitab tu dalam bahasa Arab, dan Ustaz tu memang belajarnya pun di negara Arab lah. Tapi itulah, bila saya dengar dia baca tu, barisnya ya Allah, tongkat terbalik tu satu hal, salahnya baris tu berubah tu menyebabkan berubah terus makna. Berubah terus makna sampai saya ketawa bukan memperlekehkan dia, tidak, tapi saya ketawa tu sebab makna dia tu, makna kepada apa yang dia tersalah tu. Mungkin dia tersilap lah, tapi nak kata tersilap, banyak sangat silapnya. Jadi maknanya makna tu dia jadi lain, tapi dia terjemah betul. Terjemahnya betul. Jadi saya buat kesimpulan waktu tu, saya kata ialah satu je, ilmu alat tu kurang sangat tu satu. Yang keduanya kerana apa? Kerana dia biasakan membaca kitab tanpa belajar. Tanpa belajar. Sebab bila kita belajar, kelebihan belajar ni antaranya adalah kita dengar daripada mulut guru kita. Jadi bila kita dengar daripada mulut guru kita tahulah juga barisnya apa. Nanti kita akan dhabit kan, kita akan tulis. Biasanya macam itulah kalau sistem pengajian kat pondok ni. Kan kita akan dengar satu-satu, kita akan bariskan, kita akan letak makna dia dan sebagainya. Jadi berbeza dengan kalau assignment saja. Kalau macam kat universiti kadang assignment kan, kita pun buka kitab, betul, kita buka kamus kan, kat kamus tengok makna dia, tengok ini apa makna dia, ini apa makna dia. Mungkin kita boleh faham dia punya, itu pun mungkin mungkin juga salah faham kan, itu pun biasa juga berlaku. Tapi mungkin kita boleh faham kan? Mungkin faham kita tu betul kan? Tetapi cara sebutan banyaknya kita akan jadi salah lah, jadi tongkang terbalik lah, sampai makna pun jadi lain terus. Kadang bila kita dengar tu, apa kau cakap ni? makna dia memang jadi kelaut terus lah ceritanya. Makna dia jadi lucu, bukan saja kelaut, jadi lucu. Jadi macam dia tengah buat lawak pula bila dia baca tu. Jadi itu yang kita ketawa, bukan ketawakan orangnya, ketawakan ayat dia tu. Hanya apa yang dia baca tu jadi kelakar. Tapi itulah, saya rasa sedih pun ada. Sebab sedih orang macam ni ngajar kat masjid, ngajar kat surau, lepas tu orang pun dengar terpukau, cakap pula sedap kan, dengan penuh confident dan sebagainya. Jadi tak apalah, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Okey, jadi kita baca yang kedua kan, atsani ghaslul wajhi, basuh muka. Dan kita simple aja, dia sebutkan perkara-perkara fardu aja, maknanya perkara-perkara yang wajib ada waktu wuduk tu, itulah dia kan. Rukun-rukun wuduk ada 6 yang kita dah sebutkan. Itu nombor 1 niat. So yang kedua adalah basuh muka, simple aja, ghaslul wajhi, basuh muka. Dan dinamakan muka itu wajah kerana apa? Dia muwajahah kan, dia berdepan kan. Dia memang, kita ni kalau nak menghadap ni menghadap muka lah kan, baru dipanggil, baru kita kata kita menghadap kan. Kalau tidak, membelakangi kan. Jadi membelakangi ni membelakangi pula, menghadap ni kan memang kena muka, berdepan lah kita panggil kan. Kalau berdepan ni memang muka lah, bukan daripada kanan, bukan daripada kiri kan, memang daripada muka lah. Jadi itu asal perkataan wajah dengan wajah, ghaslul wajhi, basuh wajah. Wajah bahasa Melayu kan, bahasa Arab al-wajhu, jim dia bari mati. Bahasa Melayu kita panggil wajah, wajah yang indah kan, wajah. So
dia daripada perkataan bahasa Arab. Seperti biasalah kita akan jumpa banyak kan perkataan-perkataan Melayu kita ni yang diambil daripada bahasa Arab dan juga bahasa-bahasa yang lain. So bahasa Arab wajah daripada perkataan al-wajhu. Itu sebab kita pun baca dalam doa iftitah kan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Okey, jadi ghaslul wajhi. Kemudiannya bila kita sebut tentang wajah, membasuh muka tu kan, antara benda penting yang kita perlu faham tentang basuh muka adalah kita perlu tahu tentang sempadan muka kan, ataupun dipanggil haddul wajhi, sempadan muka. So bila kita bincang tentang sempadan muka ni mana sebenarnya? Sempadan muka kat mana? Apa yang dikatakan basuh muka ketika berwuduk? Bolehkah kita basuh macam ni je? Basuh macam ni je? Lepas tu kita kata dah basuh dah muka. Kalau dalam bahasa Melayu mungkin betul. Kalau kita cakap dah basuh muka dah, dah basuh. Ni saya basuh muka lah ni. Betul tak? Kalau ambil air lah, tak ada air memanglah tak payah basuh. Ambil air, buat macam ni. Buat apa tu? Basuh muka lah. Kalau tak nampak, takkan main golf. Maknanya basuh muka kan. Kalau kita buat macam ni pun kita dipanggil basuh muka. Tetapi yang dimaksudkan dengan membasuh muka, al-wajh kat situ maknanya keseluruhan muka. Keseluruhan muka, bukannya sebahagian daripada muka saja. Maknanya kalau kita basuh macam ni, ini sebahagian daripada muka kan? Jadi yang dipanggil sebagai muka, kita kena tahu dia punya sempadan. Sempadan muka itu kan adalah ma baina manabiti sya'ri ra's ila muntahal lahyain, dipanggil ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban, kadang-kadang disebutkan manabiti sya'ri ra'si ghaliban ila muntahal lahyain. Apa dia? Antara tempat tumbuhnya rambut, manabiti sya'r, tempat tumbuhnya rambut kepala, ghaliban secara biasanya, sampailah kepada akhir dagu kan, akhir lahyah ataupun muntahal, dia panggil muntahal lahyain ataupun akhir lahyain. Dengan lahyain ni dua tulang ni, dua tulang sebab dinamakan dengan dua lahyaini. Janggut dalam bahasa Arab lahyah, al-lihyah ni janggut kan. Janggut, kenapa dinamakan janggut? Janggut dia ni dagu, tulang dagu. So tulang dagu ada dua, tulang dagu kita ada dua kan, kiri kanan. Jadi lepas tu ialah dia memanglah kalau kita kira tengkorak macam tu je, tapi kan dia sebenarnya macam tu lah kan. Dia dikira dua, dikira sebagai dua, walaupun kita punya tengkorak tu satu je. Ustaz, saya punya tengkorak tak ada 5 kan, tak ada 7, tak ada 8. Tengkorak saya satu je Ustaz. Memanglah kan, tapi dia dipanggil dua sebab kiri kanan. Okay? Dia dipanggil kiri kanan, jadi dia panggil lahyain. Memanglah dia bertemu tu jadi satu je lah dagu. Kita tak panggil dagu kanan, dagu kiri kan. Tapi orang Arab panggil al-lahyain. Okey, jadi apa dia? Ma baina manabiti sya'ri ra's, tempat bermulanya tumbuh rambut, ataupun kadang-kadang disebutkan sebagai apa dia? Kadang-kadang disebutkan juga tempat bermulanya lurusnya dahi. Tempat bermula nanti kan jadi bermulanya lurusnya dahi. Jadi maknanya apa? Ni dekat sini kan, secara kebiasaan saya rambut dah tak ada ni kat sini. So biasanya rambut sampai sini. Okey, jadi tempat bermulanya rambut ni kat sini lah kan. Okey, so dahi bermula daripada sini, daripada sini ke bawah kan. Saya rambut dulu sampai ke sini. Sekarang dah makin tua, dia dah makin naik. Jadi dia begini kan. So mula daripada tempat lurusnya ni, lepas ni dah bulat sampai ke belakang. Jadi bulat yang sampai ke belakang ni tak kira lah, ni dah kira kepala dah. Muka dia mula daripada sini. Jadi kalau saya tutup dahi saya macam ni, lepas tu saya ambil semayang ambil semayang macam ni, tak boleh, tak kira kan. Jadi ini saya sebut orang lelaki jarang buat macam ni. Ada yang macam ni pakai serban kan, dia pakai serban.
tutup macam ni. Lepas tu dia basuh muka, ambil wuduk. Ambil basuh muka macam tu je. Tak boleh. Itu sebab orang pakai serban pun biasanya kalau dia nak wuduk, dia akan angkat serban dia. Kan? Dia bukannya biar macam tu. Kan? Okey, orang perempuan pakai tudung. Tudung siap anak tudung. Kan? Orang kita tudung dia ada anak. Kan? Orang Saudi dia suka pakai tudung tak ada anak. Tudung dia tak ada anak. Kan? Lepas tu kejap-kejap goyak, kejap-kejap bergerak kan. Jadi apa pasal malas nak pakai anak tudung. Jadi bila orang pakai anak tudung kan, dia ada bukan kata anak tudung dengan tudung-tudung sekali, kadang-kadang tutup sampai gitu kan, tutup gini, tutup sekali-sekali dengan muka kan. So sebahagian daripada muka sebenarnya dah tutup, ini muka lagi ni, ini masih dipanggil muka. Jadi bila kita berwuduk, yang ni masih lagi kena basuh kan. Dia tak boleh basuh kat sini aja, tak boleh basuh kat sini je, basuh mula daripada sini tak boleh kan. Dia kena basuh sampai bermulanya dipanggil manabiti sya'ar, tempat bermulanya tumbuhnya rambut ghaliban secara kebiasaan kan. Manabiti sya'ar ras, dipanggil sya'ar ras. Kenapa kena sebut sya'ar ras? Sebab orang Arab kalau dia sebut sya'ar je, sya'ar ni termasuk juga bulu-bulu yang lain termasuk juga bulu yang ada kat sini, ni semua dipanggil sya'ar juga kan. Tapi adalah nama-nama dia kan. Nanti kalau kita tengok dalam kitab kan, kadang-kadang disebutkan syu'urul wajah 20 sampai 20 jenis rambut di muka. Rambut di muka ataupun bukan rambut lah, bulu lah kan, bulu dekat muka. Jadi syu'ur, sya'ar rambut kan. Jadi syu'ur plural lah. Jadi syu'urul wajhi 20, apa bulu-bulu dekat muka ada 20. Ambil kau bahasa Arab punya kaya kan. Begitu sekali kita ada juga kening, misai, janggut, sideburn, apa lagi, bulu mata kan. Kita apa tu kejap lagi kita sebut. Jadi bila disebutkan permulaan basuh muka tu kat situ, permulaan muka kat situ, bukan mula basuh muka, permulaan muka kat situ, jadi kena basuh semua ni sampai mana disebutkan, sampai ni yang menegak, sempadan yang menegak. Ni dipanggil haddul wajhi tulan, yang menegak, yang memanjang, tul kan, yang memanjang. Jadi memanjang sampai ke mana, minta maaf saya tak bawa model kan, masalahnya saya ada janggut, jadi tak boleh tunjuk, tak nampak kan. Jadi dekat dagu kan, sampai dagu. Jadi dagu tu adakah dikira sebagai muka? Ya, dagu dikira sebagai muka. Dia panggil al-lahyain kan, al-lahyain. Apa makna al-lahyain? Disebutkan makna kepada al-lahyain adalah dua tulang yang mana dia berada, yang mana tumbuh atas daripada keduanya gigi bawah. Okey, faham? Ni gigi tumbuh atas dua tulang. So kat sini, ini dia panggil sebagai dagu. Tulang ni, tulang tu tulang al-azm, tulang. Jadi dia panggil al-azmanil ladhani. Al-azman, dua tulang. So tulang. So ini dipanggil dagu sini ni dipanggil dagu. Ni, sini dipanggil dagu. So atas dia tumbuhnya gigi kan, dalam ni. So tulang ni, ini yang dipanggil sebagai dagu. Kita panggil pun tulang dagu kan. Dagu bertulang, lidah tidak bertulang. Okey. So dagu. Jadi yang ini adalah muka. Jadi basuh muka daripada atas ni kena sampai ke dagu. Okey? Jelas? Jadi tak boleh basuh macam ni aja. Ini sampai sini. Kan? Lepas tu daripada ardan dipanggil apa, daripada secara melebar vertikal dengan horizontal. Jadi menegak dengan memanjang ke melebar okey. Daripada kanan ke kiri adalah sisi telinga sampailah kepada sisi telinga kan. Dia memang begitu, dia punya sempadan dia itu. Jadi tak boleh kalau kita basuh bahagian depan saja.
Dia kena ma bainal udhunain. Ma bainal udhunain. Ini telinga. Okey. So ma bainal udhunain kena basuh. Okey. Sini. Jadi begitu. Okey, ini semua kena basuh. Tak boleh basuh ini depan aja. Lepas tu sini tak basuh. Kan? Jadi basuh semuanya sekali. Itu maksud basuh muka. Dan dimaksudkan dengan basuh muka juga adalah basuh sampaikan air itu kepada kulit-kulitnya dan bulu-bulunya. Kan, wajib sampaikan air sampailah kepada bulu-bulunya, sama ada bulunya nipis ataupun tebal, kecuali janggut bagi orang lelaki dan juga jambangnya. Maka cukup sekadar basuh bahagian zahir sahaja. Basuh bahagian zahir saja dah cukup, tak payah sampai ke dalam-dalam pun masih lagi sah. Kan? Itu dipanggil bahagian muka yang wajib dibasuh, zahirnya, batinnya, semuanya ialah maknanya yang kalau bulu, zahir dan batinnya wajib dibasuh, kecuali janggut dan jambang kalau tebal. Itu pun kalau janggut lelaki. Kalau janggut perempuan tak wajib wajib basuh luar dan dalamnya, maksudnya sampai ke batinnya, zahir dan juga batin. Kan, kalau janggut orang lelaki tebal, maka tak wajib basuh sampai ke batinnya. Kan, zahirnya pun dah memadai dari segi wajibnya. Sunatnya cerita lain lah. Tapi dari segi wajib sampai gitu sekali. Itu sahaja. Gitu sekali pula. Sampai gitu saja. Okey. Jadi yang tebal dengan nipis macam mana nak kira? Tebal dengan nipis, beza dia simple aja. Tebal adalah yang tidak terlihat kulit daripada tempat duduk orang yang kita berbual dengan dia. Maknanya kalau orang tu bercakap dengan kita, dia panggil majlis at-takhatub. Okey, namanya depan ni lah kan. Depan ni orang berbual dengan kita, dia tak nampak. Tempat yang biasalah, jarak orang biasa duduk. Kalau guru kami dulu kata dia lebih kurang 1,5 meter. 1,5 meter. Itu dipanggil majlis at-takhatub. Majlis takhatub ni 1,5 meter. Jadi daripada jarak 1,5 meter, dia tengok kita ni, dia nampak tak warna kulit. Macam tuan-tuan yang sedang tengok online, dia jarak dia berbeza-beza, dan jarak tu mungkin susah sikit kita nak cakap, sebab yalah kamera kan, dekat sikit je nampak dekat sangat. Contohnya kan, jadi sekarang tangan saya contohnya macam ni, tangan ni dah jadi besar. Padahal sikit aja kan. Beza dengan saya ni dekat aja sebenarnya ni, tapi tangan ni ambil besar, jadi satu muka terus kan. Tutup terus muka saya macam tu. Jadi dia bukannya begitu dah, sebab online ni kita tak boleh nak ukur jarak sangat kan. Berapa besar satu-satu. Macam saya kan, pergi mana-mana je orang punya komen sama je, tiap-tiap kali pergi mana-mana pun orang akan cakap, ustaz, ingatkan kecil molek, rupanya besar orangnya. Macam tu. Sebab apa? Sebab dia biasa tengok dekat TV, dia biasa tengok dekat online kan. Jadi bila dia tengok kat TV, dia tengok kat online, dia ingat kita kecil. Dia punya gambaran kepala dia, visual dalam kepala dia kata kita kecil. Jadi dia tengok ustaz mesti kecil punya. Bila kat luar baru dia tengok, lah besar rupanya ustaz ni. Macam tu kan. Jadi oleh kerana tu online ni kita tak boleh nak ukur. Jadi bila saya cakap daripada arah ni susah. Tapi kata para ulama, macam guru kami kata 1,5 meter. Habib Hassan sebut 1,5 meter jaraknya. Jadi kalau daripada 1,5 meter tu nampak kulit, maka bermakna janggut itu nipis. Janggut tu nipis. Jadi bila janggut tu nipis, walaupun panjang tetap dipanggil sebagai nipis. Jadi wajib basuh sampai ke batinnya. Tapi kalau janggut tebal,
Janggut tebal, saya rasa janggut saya ni kira tebal lah, tak nampak kan apa nama kulit. Tak nampak ni, kulit ni tak nampak ni, saya masukkan jari pun dah tak nampak dah ni apa dalam jari saya ni. Jadi dalam keadaan tak nampak begitu tu, maka dia dipanggil sebagai tebal. Jadi bila tebal, maka tak wajiblah basuh sampai berkat dalam ni. Ada soalan, dan soalan ni selalu ditanya dekat pondok kita ni. Tak ditanya lagi, nampak gayanya, tapi tak apalah, saya jawab je dah, saya siap. Sebelum partisipan kita, anak-anak murid pondok kita ni tanya, saya tanya, saya jawab sendiri kan. Jadi ramai yang tanya pun sebenarnya macam mana dengan segmen orang perempuan kan. Itu antara soalan yang kita kata antara yang paling popular lah sebenarnya kan. Sebenarnya dalam bahasa Arab dia ada banyak dipanggil apa, istilah untuk bulu-bulu yang ada dekat muka ni. Memang dalam kitab sebut semua bulu tu wajib dibasuh. Cuma ada yang disepakati wajib dibasuh, ada yang menjadi khilaf wajib dibasuh ataupun tidak. Kan, yang menjadi kesepakatan antaranya contohnya al-hajiban kan. Ni yang duduk dekat atas mata ni dipanggil apa? Kening kan. Jadi kening memang wajib basuh. Kalau kening tebal pun kena jagalah, memang basuh tu kena sampai kulit lah kan. Jadi antara yang bulu yang ada dekat muka kita juga yang memang confirm lah dia memang termasuk dalam muka, contohnya al-ahdab, dipanggil al-ahdab ni ada 4 bulu mata atas, bulu mata bawah, bulu mata atas, bulu mata bawah, ada 4 lah maknanya kan. Dipanggil al-ahdab al-arba'ah kan, bulu mata. So yang itu memang dah confirm lah, memang wajib dibasuh. Kemudiannya di sana adanya dipanggil al-khaddan, maksudnya yang tumbuh di atas pipi. Macam kalau jambang tu dia besar kan, jambang tu kalau besar, saya pun kadang-kadang biarkan jambang saya besar, maka ni dipanggil sebagai al-khaddan. Ni bulu-bulu yang tumbuh dekat sini ni kan, dipanggil al-khaddan. Khaddan daripada pipi lah. Kalau belajar bahasa Arab, khaddun pipi kan, memang kita memang jadi bulunya dipanggil al-khaddan. Al-khaddan yang tumbuh di atas al-khaddain, dua pipi. Okey. Kemudiannya apa lagi? Asyarib, misai. Misai memang wajib basuh. Jelas. Kemudiannya di sana ada as-sibalan. As-sibalan ni dekat ujung misai. Jadi ini semua benda-benda yang memang wajib dibasuh. Kemudian ada apa lagi? Anfaqah. Anfaqah. So anfaqah dia bulu yang tumbuh di bawah bibir, bawah. Bibir kita atas bawah kan, di bawah bibir bawah. Itu dipanggil anfaqah dalam bahasa Arab. Dan kemudiannya ada lagi pula an-nafakatan. Itu yang tumbuh pada bibir bawah di sekitar anfaqah. So anfaqah kat sini, yang ni kat sini. Okey. So yang ini semuanya jelas. Memang perlu dibasuh. Ni saya sebut ni sebahagian saja. Ada banyak lagi bulu-bulu yang kita boleh sebutkan kan, sebab saya kata tadi ada 20 tadi kan. Saya dah sebutkan berbelah-belah lah kan. Dia ada lagi al-ghamam, contohnya al-ghamam. Al-ghamam ni tumbuh dekat dahi. Sebab sebahagian daripada orang bulu rambut dia tumbuh sampai ke sini, dia tetap dipanggil sebagai bulu muka. Kalau rambut tumbuh kat sini, ada orang tumbuh bentuk apa tu, macam V V tu kan. So dia macam tu, tapi dia dalam kawasan muka, dia tumbuh kat sini. So yang ini masih lagi dipanggil muka. So rambut yang tumbuh kat sini, dia tetap wajib dibasuh kan, sebab ini dikira muka. Okay. Jadi macam mana dengan yang masalah pada orang perempuan? Biasanya yang ditanya tu berkaitan dengan yang kat sini. Yang dekat sini ni, dia ada yang dipanggil sebagai al-idharan. Idhar tu apa dia? Idhar biasanya kita akan terjemahkan dia adalah saiben. Kita panggil saiben. Dia kalau dalam bahasa Arab, dia yang sebenar-benar kalau dalam kitab fiqh, dia akan guna kata idhar. Lepas tu daripada idhar dia akan pergi kepada arid. Idhar, lepas tu dia pergi kepada arid. Arid ni kat sini sampai ke ini jambang lah, kita panggil jambang. Jambang.
Maknanya sini jambang, sini sideburn kan. Kita biasa panggil macam tu. Ni sideburn, sini jambang. Okey, so ni izar, ini arid dalam bahasa Arab. Okey, izar wajib tak dibasuh? Yes, izar wajib dibasuh. Arid juga wajib dibasuh. Cuma arid ini dia tengok, kalau orang lelaki, kalau aridnya tebal, maka wajib dibasuh hanya sekadar yang zahir. Yang batin tidak wajib dibasuh. Batin maksudnya yang dekat kulit tu, yang dekat dalam. Yang zahir, yang luar lah. Kan ada jambang besarnya tu kan. Yang jambang besar tu. Okey. So, kat sini ni, yang dekat sini ni, dia wajib basuh cuma yang luar tu. Kalau yang tebal lah. Bukan besar saja, tebal. Kan? So, yang dekat sini ni, dia tak wajib basuh sampai ke dalam. Kalau dia tebal kan. Tapi kalau nipis maksudnya nampak warna kulit kita sebut tadi, maka dia wajib dibasuh juga. Dia wajib dibasuh. Ini dipanggil sebagai jambang kan, jambang. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil arid. Dipanggil arid. So aridan dua kan, ada dua je, aridan. Dekat sini dipanggil idaran kan, idar kan. So idar wajib basuh ke? Ya, idar wajib basuh. Habis mana yang menjadi khilaf kan? Yang menjadi khilaf isunya adalah tentang apa yang dipanggil sebagai maudhi' at-tahdhif kan, maudhi' at-tahdhif ataupun as-sadr dan sebagainya. Jadi isu dia sekarang ni adalah apa yang tumbuh pada dekat kawasan yang ini. Yang ini sini sini, bukan yang sini. Yang sini memang wajib basuh, okey. Yang ini ni dipanggil aridan. Okey, so yang ini memang wajib dibasuh. So kedua-dua sini ni wajib dibasuh. Yang ni dia tak kira lelaki ataupun perempuan kan. Kalau tumbuh dekat sini memang wajib basuh. Begitu juga izar tadi kan, izar yang sini arid, yang sini izar. So izar, arid wajib basuh, okey. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Yang khilaf adalah yang dekat sini. Kalau tumbuh dekat sini ni, yang ini muka ke tidak? Kalau kita kira sepadan muka tadi kan, kalau kita kira sepadan muka kan sampai telinga kan, yang ni wajib basuh kan, sampai telinga, ma bainal udhunain kan, antara dua telinga. So sampai sini kan, sampai sini. So kalau sini ni kalau ikutkan lah, kalau kita buat geometri kalau kita lukis dia punya line dia kan, kalau kita lukis line dia sampai sini kan, sampai sini ini dah masuk dah ni kan. Habis macam mana ni? Bahagian yang ini bukan jambang. Yang di sideburn yang ini, jambang yang ini. Kalau ikut bahasa Arab saya terjemahkan tapi terjemah bahasa Arab jadi bahasa Melayu, Inggeris campur-campur lah minta maaf lah nasib lah okey. Jadi sini dengan sini kan, okey, tak apalah, yang penting saya tunjuk sini dengan sini. So sini dengan sini tadi isu kan. Yang ini memang muka. Isu dia adalah yang kat sini. Kat sini memang berlakunya perbezaan pandangan para ulama kan. Adakah dia termasuk daripada muka ataupun tidak kan? Adakah dia termasuk daripada muka ataupun tidak? Jadi nak keluar daripada khilaf tentu sekali basuhlah kan. Dan memang itulah pandangan banyak para ulama mengatakan bahawasanya di situ masih lagi dikira sebagai muka, maka basuhlah. Walaupun kita tak nafikan berlakunya juga perbezaan pandangan dekat situ. Ada yang mengatakan bahawasanya yang bahagian itu bukan lagi muka, bahagian ni kan, yang dipanggil sebagai maudhi' at-tahdhif. Jadi dikira sebagai bukan muka. Jadi kalaulah dikira sebagai muka, maka wajib basuh juga. Walaupun ni panjang. Tapi kalau yang daripada sini kalau dia tumbuh dekat sini, yes, ini confirm muka. Tumbuh kat sini confirm muka, dia tak ada khilaf. Tumbuh dekat sini ada khilaf.
muka ataupun tidak. Sini confirm bukan muka. Confirm muka. Ya Allah, confirm bukan muka. Confirm muka. Yang ini confirm muka. Jadi wajib basuh. Yang ini tidak. Yang ini khilaf, bukan tidak. Ini khilaf. Ada ulama kata wajib, ada ulama kata tidak. Yang ini yes. Yang ini memang muka. Kan kawasan ni. Okey. Jadinya timbul lagi soalan. Kan, macam mana ustaz? Kalau nak basuh, kan? Kalau nak basuh sekarang ni saya punya ni panjang, apa nama, rambut tu panjang, kan? Jadi macam mana pula kalau katakanlah apa nama, nak potong jadi tak cantik. Okey. So yang bahagian atas daripada sideburn tu, atas daripada bahagian sideburn yang dekat sini tu kan, dekat bahagian sini ni, yang ini kalau potong silakan, tak nak potong pun boleh ambil pandangan yang mengatakan tak wajib basuh. Tapi yang kawasan sini, ini dikira sebagai rambut yang wajib dibasuh. Okey, kalau tak basuh sebelum daripada ni macam mana? Soalannya, ustaz, kena qada ke wuduk saya yang sebelum-sebelum ni? Kata guru kami, saya tanya, mereka lebih suka mengatakan tidak perlu untuk qada. Sebab apa? Sebab itu dikira kejahilan yang dimaafkan. Kejahilan yang dimaafkan. Tapi bukan maksudnya kita boleh buat lepak aje, boleh buat relax aje, kan? Lepas-lepas daripada ni kita pun kata tak apalah. Ustaz kata tak payah qada. Tak payah qada tu kalau jahil. Tapi kita kena tanya juga dekat akhirat nanti tau. Maksudnya ialah kita minta ampun pada Allah lah, bertaubat pada Allah kan. Kalau kita buat relax aja, kita takut nanti depan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan ditanya, kan, kenapa engkau tak belajar? Kenapa engkau tak belajar? Itu isu dia, kan. Bukan sahaja kita boleh kata tak payah qada ke qada. Okeylah, kita boleh jawab tak perlu qada. Tapi dalam masa yang sama Allah Taala tanya pada kita, kan, agak kita nak jawab macam mana? Kita kata saya tak tahu ya Allah. Habis kalau ditanya balik kepada kita, kenapa engkau tak tahu? Kenapa engkau tak tahu? Jadi agak-agak kita nak jawab macam mana? Kita boleh jawab tak? Saya tak tahu sebab saya tak tahulah. Saya pun tak tahu kenapa saya tak tahu. Jadi saya pun tak tahu apa yang saya tak tahu. Oleh kerana itulah kena belajar, kan? Oleh kerana itulah kena belajar, sebab saya tak tahu apa yang saya tak tahu. Kita nak belajar, kita tahu ke apa yang kita tak tahu? Ya, mungkin ada sebahagian kita tahu apa yang kita tak tahu, kan? Tapi sangat banyak benda yang kita tak tahu pun apa yang kita tak tahu. Jadi oleh kerana itu memang kena belajar. Kena belajar tu pula maknanya dia bukan dengan soalan aja tau. Sebab ada orang dia suka dengan bentuk soal jawab. Dengan bentuk soal jawab. Bentuk soal jawab ni bagus. Tapi bentuk soal jawab bagusnya adalah kalau kita tahu apa yang kita tak tahu. Tu satu. Yang keduanya, kalau kawan kita tanya soalan tu baru kita macam terfikir, lah, kan, dia baru timbul. Tu okey. Tapi berapa banyak lagi yang kita tak tanya dan kawan kita tak tanya, kan? Jadi dalam keadaan macam tu, maka sebenarnya wajiblah belajar. Okey. Bila disebutkan tentang wajib basuh tu sampai mana? Okey, wajib basuh tu sampai mana? Disebutkan wajib basuh itu, dia kata ma kharaja an haddil wajhi la yajibu ghaslu batinihi in kath. Okey, wa yajibu ghaslu juz'in min mulaqil wajhi min sairil jawanib idh ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib wa kadza yazidu adna ziyadatin fil yadaini wa rijlaini wal yadaini. Ini dah okey. Mutlaqan inda Ramli. Okey, Imam Ramli kata dikatakan begini, yang keluar daripada sempadan muka,
Maknanya kalaulah dia panjang, bi ankana law madda kharaja bil maddi an jihati nuzulihi akhdan mimma ya'ti fi sya'r ra's wa yahtamal dabtihi wa yuhtamal dabtuhu bi an yakhruju an tadwirihi bi an tala ala khilafil ghalib. Kalau dia panjang kalau sebagian, kalau ulama yang masyarakat kata panjang itu yang berbeza dengan kebiasaan. Maknanya panjang tu panjang sungguh-sungguh, kan? wal kharij an haddihi wa ma la huwa alladhi fi haddihi al mursalsal min syi'ril lahyah ma lam yakun tahta bishratil wajhi. Ni cerita kalau janggut tebal panjang, kan, sampai tahap mana yang wajib dibasuh, dan sampai juga disebutkan tentang kalaulah rambut itu dia panjang yang melebihi daripada kebiasaan, macam mana pula keadaan dia. Yang ini sebenarnya memang berlakunya perbincangan panjang di kalangan para ulama, kan? Di kalangan para ulama memang berbeza-beza pandangan mereka tentang adakah wajib lagi dibasuh kalau dia panjang lebih daripada kawasan muka. Maka begitu jugalah dipanggil pada bahagian sideburn dan sebagainya. Okey. Tetapi para ulama sebutkan secara jelas, kalau sini contohnya al-hudbu wal hajibu wal idharu wa huwa sya'ru nabitu 'ala al-'azmin nati bi qurbil udhun. Yang tumbuh dekat tulang yang dekat dengan telinga. Wa minhu al-bayadul ladzi bainahu wa bainal udhun. Antaranya juga yang wajib dibasuh adalah putih antara rambut tersebut, antara bulu tersebut dengan telinga. Bulu dengan telinga putih. Ni kan? Ada kawasan putih kan? Maknanya kawasan yang tidak ada bulu. Ni ada bulu. Ni telinga. Ni tak ada bulu. So ini juga wajib dibasuh. Yang tak ada bulu ni wajib dibasuh. Itu dipanggil al-bayadul ladzi bainahu wa bainal udhun. Jadi itu juga wajib untuk dibasuh. Kalau dalam kitab ni sebut 17 bulu. Tadi saya sebut ada 20. Dia lain-lain kitab lain lah, kan? Ma kharaja'an hadil wajhi itu termasuk juga semua bulu-bulu pada muka. Betul? Bi ankana law madda kharaja bil maddi an jihati nuzuli kharaja bil maddi bi ankana law madda an hadil wajhi bi ankana law madda kharaja bil maddi an jihati nuzulihi akhdan mimma ya'ti fi sya'r ra's wa yahtamal dhabtuhu bi an yakhruju an tadwirihi. Keluar daripada bulatannya, bi antala ala khilafil ghalib. Itu yang saya sebutkan tadi. Okey, nanti kita akan bincangkan panjang lagi, insya-Allah. Tak apa. Senang ceritanya macam saya sebutkan tadi, dia yang wajib dibasuh itu walaupun orang perempuan dia tetap wajib dibasuh. Bahagian sideburn dia tu, yang tak wajib dibasuh adalah yang di atas daripada sideburn dia. Okay, kalau bil mad ini disebut gini, fi hadi bi haitsu la yakhrujul mamsuhu anir ra'si bil maddi min jihati nuzulihi min ayyi janibin kan. Okey, kalaulah dia lebih daripada bahagian kepala,
Kalau rambut nanti kita akan bincangkan sapu kepala kan. Sapu kepala tu sapu mana-mana bahagian daripada kepala kalau dia berada di dalam sempadan kepala, yang mana dia tidak keluarlah yang kita sapu itu daripada kepala dengan apabila dia panjang daripada arah turunnya ia, min ayyi janibin kan, daripada mana-mana sudut sekalipun kan. Maknanya contohnya kalaulah rambut daripada sini ni dipanggil apa ni, ubun-ubun kan. Kalau ubun-ubun contohnya dia turun ke muka, ataupun sini rambut ini tumbuh turun ke sini kan, ataupun rambut di sini turun sampai ke tengkuk. Jadi disebutkan bahawasanya kalau yang itu maka tidak dikira basuhnya ataupun sapunya ketika mana kita membasuh kepala, sebab dia dah keluar daripada daripada sempadan kepala. Okey. Tapi ini memang berlaku khilaf sekali lagi dalam mazhab Asy-Syafi'i. Imam Ramli dan juga Imam Ibn Hajar dia ada perbezaan pandangan dekat sini. Okey, so senang ceritanya. Habis kalau rambut tu jatuh sampai bawah-bawah ni yang sini ni sampai bawah, wajib basuh sampai semua sekali ke? Kan ada ulama kata basuh hanya sekadar sempadan muka saja. Sebahagian kata yes, kena basuh sampai semua sekali. Macam tu. Okey. Jadi senang ceritanya memang kalau bolehnya lah, tu sebablah macam Imam Al-Ghazali sendiri sebut, Imam Ghazali kata eloknya dipendekkan bahagian yang ini, dan supaya dia tak adalah khilaf-khilaf dan sebagainya. Jadi basuh ajalah, senang kan. Termasuk jugalah yang ini kan, yang dekat kawasan ini kalau nak dipanjangkan pun biar panjang sampai sini ajalah, jangan sampai bawah lagi. Kalau nak dia ditolak-tolak ke belakang dan sebagainya tu kan, yang tu isu dia biasanya ditolak ke belakang kan. Jadi bila ditolak ke belakang yang daripada sini, yang ini yang jadi isu dia bila kita tak basuh. Sedangkan kalau diturunkan pun masih lagi dekat area muka kan, masih dekat area muka. So masih dekat area muka, masih lagi dekat kawasan muka ni, wajib dibasuh. Itu problem dia kalau kita duk tolak ke belakang, lepas tu kita pun wuduk macam tu je kan. Jadi yang ada dekat sini ni kita tak basuh, sedangkan dia tumbuh dekat sini. Ni bagi orang perempuan je lah, orang lelaki tak macam tu kan, orang perempuan. Jadi orang perempuan rambut dia kan kat sini ni boleh jadi panjang. Kalau orang lelaki biasa kalau kat sini panjang dia akan jadi tebal kan, dia akan jadi tebal, dia akan jadi jambang dan sebagainya, dan dia bukan turun macam tu kan, dia bukan turun ke bawah. Panjang dia macam tu biasanya lah, wallahu alam lah. Kalau ada orang lelaki yang macam orang perempuan juga kan, dia punya rambut dia. Okey, Allahu alam. Okey, itu dah detail lah sebenarnya kita bincang walaupun sebenarnya kitab kita ni pendek aja, dia kitab kita ni perbincangannya pendek aja. Okey. Sebab saya buka kitab ni sekarang ni kita hasyiah. Kita hasyiah ni maknanya dia jadi detail. Dia bukan sekadar yang ada dekat matan kan. Dia syarah kepada syarah lagi. Allahu akbar. Okey, seterusnya dah selesai daripada bab basuh muka, pergi kepada yang ketiga, basuh muka kedua kan. Okey, yang ketiga, ghaslul yadaini ma'al mirfaqain. Ghaslul yadaini ma'al mirfaqain, basuh dua tangan beserta dua siku. Kan, al yadain dua kepada yad. Kalau satu saja dipanggil yad kan, tangan. Kalau dua dipanggil yadain, dua tangan. Okey, jadi mirfaqain, dua siku. Kalau satu dipanggil mirfaq kan, kalau dua dipanggil mirfaqan. Jadi ma'al mirfaqain. Okey, jadi tangan ni dia bermula daripada mana? Dia mula daripada jari jemari kita, daripada hujung jari jemari kita kan. Hujung jari jemari kita ni, hujung tips dia tu, itu semua dipanggil sebagai tangan. Dia bermula dekat situ sampai mana? Sampai kedua siku kan, disebutkan ma'al mirfaqain, sampailah kepada siku itu. Ini semualah yang dikira sebagai
tangan. Walaupun dalam fiqh kadang-kadang tangan dia merujuk kepada yang lain. Contohnya macam bila kita bincang bab kita bincang bab mencuri. Contohnya kalau mencuri kan basuh pula potong tangan mereka. Faqta'u aydiyahuma. Okey, potong tangan-tangan mereka. So tangan-tangan mereka dalam ayat tu merujuk kepada apa? Sampai ke pergelangan saja. Bukan sampai sini. Sampai pergelangan saja. Digunakan perkataan yad juga. Dalam bab tayamum contohnya. Dalam bab tayamum pun ulama berbeza pandangan. Adakah tangan itu sampai sini ataupun sampai sini? Dalam mazhab Syafi'i tangan sampai sini. Sebagian ulama kata tangan sampai sini saja. Begitu. Tapi bila dalam bab wuduk jelas-jelas sebut memang basuh tangan tu ilal mirfaqain, sampai kepada kedua-dua siku. Jadi bila dalam Quran dalam bab wuduk dia tak berlaku khilaf dah lah. Sebab apa? Sebab dalam Quran tak sebut hanya sekadar tangan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Bukan berhenti kat situ je, bukan wa aydiyakum saja, tapi wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau wa aydiyakum saja mungkin masih berlaku khilaf lagi. Tangan sampai mana ni? Nak basuh sampai sini ke, sampai sini ke? Contohnya. Tapi dalam Quran jelas sebut faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi sampai ke siku. Cuma sampai ke siku tu pula berlakulah pula perbezaan pandangan ulama, yang dimaksudkan dengan siku tu pula, siku tu wajib basuh ke tidak, contohnya jadi siku tu mana yang dipanggil sebagai siku? Siku tu mana memang jelas, cuma wajib tak basuh yang siku ataupun tidak. Sebabnya kalau kita kira, bahkan sebahagian kitab sebut gini, yang dimaksudkan dengan tangan adalah min ru'usil asabi' ila ma fawqal mirfaqain. Maknanya siku tak basuh, fauqa atas, so atas daripada dua siku. Jadi sekarang ni kaedah menyatakan simple je, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kaedah ni kalau kita belajar dalam kaedah fiqhiyah memang pasti akan dibagikan contoh berkaitan dengan wuduk. Jadi dia akan bincangkan juga panjang tentang lepas daripada siku. Adakah wajib basuh ataupun tidak? Siku tu dah wajib basuh, yang lepas daripada siku nak basuh ataupun tidak. Siku tu ialah yang inilah kan kita panggil pertemuan antara dua tulang. Tulang apa? Tulang kalau ini dalam bahasa Arab dia panggil al-adud. So tulang lengan lah kita kata. Bahasa Melayu kita panggil lengan je, lengan atas, lengan bawah kan. Kita tak ada perkataan yang khusus untuk dua-dua ni. Jadi dia senang ceritanya, kalau bahasa Arab dia ada sa'id dengan adud. Di bahasa Arab dia ada apa? Ada beza. Tapi kita lengan atas, lengan bawah kan, sama je. Mana atas mana bawah ni? Yang atas ni. Lengan atas, lengan bawah. Okey, tak apalah. Jadi pertemuan antara dua lengan tu, dua tulang kan, dua tulang tu, ni tulang. So yang ini pertemuan dia. So pertemuan dia yang ini dipanggil sebagai siku kan. Siku ni dipanggil mirfaq. Okey, mirfaq ataupun mirfaqan. Jadi wajib basuh mirfaqan, dua-dua siku, dan juga sebahagian daripada apa dia panggil? Lengan. Okey, lengan. Jadi dia panggil ma'al mirfaqain. Ma'al mirfaqain dalam kitab sebut ma'al mirfaqain, maknanya bersama dengan siku. Bersama dengan siku, bila disebutkan bersama dengan siku, maka wajib juga basuh sebahagian daripada lengan. Sebahagian sikit-sikit. Memang akan kena juga. Sebab bila nak wajib basuh semua siku, maka akan kena juga sebahagian daripada lengan. Confirm lah kan? Basuh memanglah akan kena sikit bahagian ni. Takkanlah ngam-ngam je kat bucu ni.
Dia mesti kena bahagian ni bila kita basuh kan. Basuh, so dia akan kena. Itu yang ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib kan. Apa yang tidak sempurna sesuatu yang wajib itu melainkan dengan dia, maka dia juga adalah wajib. Jadi maksudkan dengan tangan juga, basuhlah semua yang ada pada tangan, ada bulu-bulunya, lipatan-lipatannya dan sebagainya. Okey. Ke berapa? Keempat. Okey, keempat. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra's. Yang wajib yang seterusnya adalah basuh kepala. Basuh bi syai'in, sebahagian daripada kepala. Sebahagian daripada kepala. Okey. Jadi sebahagian daripada kepala, maknanya ataupun rambut kan. Maknanya apa? Kalau kita tengok bahasa Arab kan, masya-Allah kan, perkataan ra's. Ra's ni bahasa Arab ada sebut ra'asa, ala, yang tinggi, yang mengetuai, kan, ketua tu dalam bahasa Indonesia pun panggil kepala kan, kepala pejabat, kepala pentadbiran kan, kepala organisasi. Tu dalam bahasa Arab ra'su kan, ra'su, kepala. Rais contohnya kan, rais tu ketua lah, rais. Semua daripada perkataan sama lah, ra'asa. Ra'asa bahasa Arab dia, daripada dia punya asal perkataan dia, ra'asa. Jadilah ra'sun kan, kepala. Tapi kita sebut kepala kat sini, kepala secara literal lah kan, bukannya ketua, bukan basuh ketua kan, of course lah. Jadi basuh kepala. Okey. Dan yang dimaksudkan bukan basuh, sapu kan, mashu, sapu. So sapu kepala. So sapu maksudnya apa? Apa beza sapu dengan basuh? Yang ni kita kena perhatikan betul-betul. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut faghsilu. Faghsilu untuk apa? Wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maknanya muka dan juga tangan Allah guna perkataan faghsilu. Kemudiannya bila bab muka, bila bab kepala, Allah Ta'ala tak sebut wa ru'usikum ataupun wa bi ru'usikum ataupun apa-apalah. Maknanya Allah Ta'ala tak sekadar tambah waw je kat situ, dan saja, tetapi diletakkan wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah sebahagian daripada kepala-kepala kalian. Guna perkataan apa tadi? Wamsahu. Tadi faghsilu, lain tu. Faghsilu basuh, wamsahu maksudnya sapu kan. Jadi ada perbezaan dekat situ. Apa perbezaannya? Bila dia sebutkan tentang al-mashu, al-mashu ay wusulul balal dipanggil. Wusulul balal maksudnya apa? Menyampaikan kelembapan. Sampainya kelembapan. Jadi sampainya kelembapan dia beza dengan basuh. Basuh apa dia? Basuh, air tu kita alirkan, baru namanya basuh kan. Kita alirkan air, itu dipanggil basuh. Kalau sapu, dia tak mesti alirkan air. Sapu bererti kita sekadar sampaikan yang lembab tu. Maknanya kalau kita buat macam ni pun memadai kan. Sampai disebutkan dalam setengah-setengah kitab, dia kata walaupun contohnya ada apa dipanggil tu, kain, ada kain kan, ada kain tu kita letakkan pada kepala, lepas tu kita basuh kain tu, jadi lembapan tu masuk ke dalam kain ni, dia menyebabkan air tu tak mengalir. Melainkan kita jiru sebanyak-banyak lah kan. Tapi kalau sekadar basuh macam tu je, tapi kita basuh banyak, basuhnya kain tu, lembab tu sampai ke dalam kan. Kenalah pada kita punya rambut ni kan, kena pada rambut kita. Jadi bukan kain lembab tu kita sekadar letak je, tak lah. Tapi maknanya
yalah kain lembap kita letak pun dikira juga sampaikan kelembapan juga sampaikan kelembapan kepada kepala. Okey, disebutkan kalaulah dibasahkan tangan, diletakkan tangan di atas satu perca kain tu di atas kepalanya, lalu sampai lembap itu sampai kepada kepala dia, maka sah wuduk dia. Okey, sah wuduk dia. Maknanya tak wajib air mengalir? Ya, tak wajib air itu mengalir. Okey. Seterusnya, kalau orang tu tak ada kepala, tak ada kepala orang tak ada kepala matilah. Orang tu tak ada rambut, dah petang-petang ni mulalah tersasul-sasul minta maaf. Okey. Bila orang tu tak ada rambut, maka kenalah kepada kulit dia, kan? Sama ada dia nak sapu ke, dia nak basuh ke, sukatilah. Yang pentingnya kan kena sebahagian daripada kulit kepala atau rambut dia, kan? Jadi walaupun dekat bahagian sini, bahagian ni kan, atas daripada tengkuk ni kan, contoh yang ni berlaku pada siapa? Orang pakai tudung contohnya, and dia pakai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contohnya dia pakai anak tudung. Tadi kan kita sebut anak tudung, anak tudung, serkup. Jadi kalau serkup tu dia sapu atas serkup je, basah tu sampai bawah, dah memadai. Ataupun kalau dia nak kenakan rambut juga, dia letak dia masukkan tangan daripada belakang contohnya kan, dimasukkan tangan daripada belakang, sah juga. Atas daripada tengkuk lah, jangan bawah daripada tengkuk, kan? Atas daripada tengkuk. So atas daripada tengkuk dia dimasukkan. Contohnya dia pakai tudung kan, dia pakai tudung, jadi dimasukkan begitu. Macam tu sudah memadai. Okey. Sapu kepala perlu sampai ke kulit kepala ke, atau rambut saja sudah memadai? Rambut saja pun sudah memadai. Sebab kita kata atau tadi, rambut atau kulit kepala. Kulit kepala ataupun rambut, sudah memadai. Rambut dia tak kira rambut tebal, rambut nipis ya betul. Dia bukannya dia tak wajib lembab sampai kulit kepala. Tidak. Dia tak kira tebal nipis. Dia tak macam bulu pada muka, pada janggut kan. Pada janggut dia ada perbincangan tebal dengan nipis. Kalau berkaitan dengan kepala, dia tak kira. Walaupun rambut nipis sangat, macam contohnya macam saya ni kan, rambut ni nipis, nampak kulit kepala. So nampak kulit kepala ni, dia bukan isu dia, kan? Bukan dia nampak jadi kena sampai kulit juga. Kalau tak nampak tak payah kena kulit. Bukan. Tebal macam mana pun rambut tu, tebal hitam legam ni pun sama juga, kan? Tetap sama. Yang dibasuh tu hanya sekadar sebahagian saja daripada kepala, bermakna sebahagian daripada rambut pun sudah memadai. Ustaz, anak-anak rambut kena basahkan juga ke? Alamak, anak rambut yang mana anak tudung tadi, banyak anak lah kita ni, anak tekak lagi, anak rambut. Okey, jadi rambut ni yang kena sapu sebahagian daripada kepala, bukan wajib basuh semua. Yang sini, tepi telinga mana? Yang sini tadi kita dah bincang panjang sebenarnya. Okey, katakanlah kat sini ni, ini dikira kepala lah, kan? Ini dikira kepala lah, atas telinga kan, dikira kepala. Okey, yang ini dikira kepala. So kalau basuh yang sini je cukup tak? Cukup. Sapu kan. Anak rambut dekat dahi, sudah ada khilaf pula. Okay. Kejap kata kat atas telinga, kejap kata dahi. Tak apalah, sukatilah. Yang pentingnya sebahagian daripada kepala kena sapu, sebahagian, walaupun sikit.
Okey. Yang dikira bulu dekat muka adalah kawasan yang bermula daripada sini. Daripada bermula lurusnya dahi. Ni lurusnya dahi. Sini dah bulat. Nampak dia dah bulat. Sini dahi. Okay. Bermula lurusnya dahi. Ini semua dipanggil sebagai muka. So kalau ada bulu tumbuh kat sini, ada bulu tumbuh sini, macam saya dulu tumbuh sini bulu. Sini kan. Okey, so kalau bulu tumbuh sini, ini dipanggil sebagai muka. So muka wajib dibasuh. Kan? Sapu muka sebahagian saja. Sapu muka sebahagian saja. Bukan sapu muka pula. Sapu rambut. Sapu rambut sebahagian saja. Bukan seluruh rambut daripada ujung sampai ke ujung. Seluruh rambut, kalau ujung ke ujung, orang perempuan pula mandilah dia. Sapu kepala, sapu rambut. Sapu kepala, sapu rambut sebahagian saja. Ulama mazhab Syafi'i kenapa sebut begitu? Sebab perkataan yang dibawa tadi tu, kalau kita baca tadi ayat tu, apa dia? Wamsahu biru'usikum. Ada bi, ada perkataan biru'usikum. Jadi bila sebut biru'usikum, bukan wamsahu ru'usakum. Kalau wamsahu ru'usakum mungkin maknanya keseluruhan kepala kena sapu. Tapi wamsahu biru'usikum. Jadi ulama mazhab Syafi'i yang hebat-hebat dalam bahasa Arabnya dan sangat pakar dalam lughah, mereka mengatakan maksudnya kat situ adalah sebahagian daripada kepala. Sebahagian daripada kepala. Maka dipanggil ba'd. Ba'd itu maksudnya sebahagian. Jadi sebahagian daripada kepala. Ataupun dalam kitab kita, dalam kitab Safinatun Najah, sebut apa? Mashu syai'in minar ra's. Sebahagian je daripada kepala. Sedikit daripada kepala sudah memadai. Yang kelima adalah basuh dua kaki. Kalau semasa menggosok muka dengan tapak tangan, lalu tapak tangan kita diangkat, adakah ia jadi air mustakmal? Jawapannya tidak. Kalau kita masih lagi basuh kat kawasan tu lah. Kalau kita nak basuh dekat anggota yang lain, yes, air itu air mustakmal. Okey, tapi bukan perbincangan kita sekarang. Perbincangan kita sekarang ni berkaitan dengan wuduk, bukan berkaitan dengan air. Tak apa. Seterusnya, basuh dua kaki beserta dua mata kaki. Ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Dalam Quran, Allah Ta'ala sambung lepas ayat pasal kepala tadi tu, kita baca apa? Wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum. Bari atas. Ulama qiraat memang ada dua-dua. Ada yang kata wa arjulikum, ada yang kata wa arjulakum. Dalam mazhab Syafi'i menggunakan perkataan wa arjulakum sebagai dalil bahawasanya kaki wajib dibasuh, bukan sekadar sapu. Wamsahu biru'usikum. Kalaulah wajib disapu saja, mestilah wa arjulikum. Tetapi dalam Quran sebut wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Jadi bila sebut wa arjulakum, dia balik kepada farsilu wujuhakum, mansub kan, maf'ulun bih kat situ kan. Farsilu wujuhakum wa aidiyakum. Jadi ujung sekali wa arjulakum, bari atas juga. Bahasa Arab baris tu berbeza makna dia. Cumanya kalau dibaca wa arjulikum ikut sebahagian qiraat sekalipun, ulama mengatakan dia panggil lil mujawarah, kerana dia duduk sebelah-sebelah. Tetapi dari segi hukum dia balik kepada yang asal, iaitu farsilu. Maka wajiblah dibasuh kaki. Maknanya hanya sebahagian daripada kepala saja yang wajib disapu, manakala bahagian anggota-anggota wuduk yang lain wajibnya dibasuh, bukan sekadar disapu. Okey. Jadi
ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, basuh dua kaki beserta dua mata kaki. Basuh kaki dengan dua mata kaki sekali. Al-ka'bain daripada perkataan ka'ab, al-ka'b maksudnya ataupun al-ka'bain, memang manusia tu dia ada dua-dua kan, dipanggil al-azaman an-nati'ani inda mafsalis saqi wal qadam. Tulang yang tumbuh, yang timbul yang antara pemisah betis dan juga kaki. Betis dan juga kaki. So yang kat situ tu kan, dia jadi tulang engsel tu kan, kita panggil macam engsel kat situ kan. Dia bukan tulang sebenarnya, dia engsel. So dia tulang lah, al-azman kan, dia dua tulang, sebab tu dia buat macam tu dalam bahasa Arab. Kita bukan cerita sains doktor apa semua, kita bahasa Arab. Jadi bahasa Arab dia panggil al-azman, dua tulang. So ataupun mata kaki ni kita biasa guna perkataannya apa dia, buku lali. Buku lali tak? Buku lali. Okey. So buku lali, so sekali dengan buku lali wajib dibasuh. Sekali dengan buku lali bermakna semua keseluruhan kaki kita wajib dibasuh. Buku lalinya, lipatan-lipatannya kan, wajib dibasuh. Jadi jangan kita basuh kaki cukup sekadar manja-manja aja. Manja-manja tu maksudnya apa? Takut betul dengan air, letak kaki sikit tarik dah, lepas tu dia kata dah ambil semayang dah. Ni mungkin budak-budak adalah buat macam tu, kalau dah tua pun buat macam tu, buruk berbenar kan perangai dia. Tapi benda tu berlaku, benda tu berlaku dekat tempat kita, dekat masjid-masjid kita. Kadang dia basuh kaki macam tu je, cup tarik je kan. Celah mana yang air sampai dekat celah-celah jari, celah mana pula air sampai dekat bawah tapak kaki kalau awak letak macam tu saja kan. Jadi wajib untuk dibasuh, dan wajib dibasuh dua-dua buku lali itu keseluruhannya, bukan sebahagian saja, keseluruhan buku lali itu. Bahkan wajib untuk dibasuh sebahagian daripada betis sikit lah kan, supaya dapat ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Macam tadi juga. Okey, tengok dulu soalan ada tak? Okey, ni dah selesai, dah jawab, ni pun dah jawab. Orang tak ada kaki nak basuh, macam mana? Orang tak ada kaki, tak payah basuh kaki dia kan. Jatuh pula kan. Dia basuh apa yang ada saja, basuh apa yang ada. Tangan tak ada, tak payah basuh tangan kan. Wallahu a'lam. Selesai. Yang last sekali witir, yang last sekali tertib kita dah baca dari tu. Yang tertib dekat fasal 6 kita dah baca. Tertib
dia mesti buat setiap sesuatu tu ikut turutannya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW basuh anggota wuduk itu memang mengikut turutan, kan? Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, dan Imam Syafi'i kata macam ni, Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran sapu itu antara dua basuhan, maknanya basuhan muka dan tangan, kemudiannya basuhan kaki, kan? Lepas tu tengah-tengah tu ada sapu. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan wajibnya tertib. Sebab kalau tak wajib tertib, boleh je sebut basuh dulu, lepas tu baru sapu. Ni tak, basuh, sapu, basuh, sapu, basuh. So sapu tu duduk tengah-tengah, menunjukkan bahawa memang Allah Ta'ala dah susun dah, memang kena ikut tertib dia tu, kan? Tak boleh kita pandai-pandai ikut kesuka kita, kan? Saya wuduk saya muka last kali lah contohnya, saya muka last kali, tak boleh, kan? Dia mesti ikut tertib. Kalau apa dia tertib wajib, betul lah tertib tu wajib, tapi dalam satu masalah dia ada macam kecuali sikit. Bukanlah kecuali sangat sebenarnya, tapi dia macam dikecualikan, iaitu kalau seorang itu dia terjun contohnya dalam swimming pool, walaupun sekejap, walaupun 1 saat aja, 1 saat dia naik balik, terjun keluar balik, kan? Dia niat wuduk waktu terjun tu, ataupun waktu kat dalam tu dia niat wuduk, maka selesailah, dan itu maknanya dah gugurlah kewajipan tertib dia, ataupun Imam Rafi'i kata dia dikira sebagai tertib juga, dia wajib juga ikut tertib, kan? Tapi sebenarnya kalau ikut Imam Nawawi, dan itu pandangan muktamad, sebenarnya tertib tu ada, tapi dia tak boleh nak difikirkan. Maknanya kosong, contohlah kata anggota wuduk kita ada 4, kan? Kalau 1 saat jadi duduk kat dalam, seolah-olahnya setiap anggota tu 0.25 saat, macam tu lah lebih kurang. Kita tak nampak 0.25 saat, mana sempat nak tengok, kan? Jadi maknanya seolah-olahnya ada sebenarnya. Jadi kalau orang tu masuk dalam swimming pool, keluar balik dalam keadaan dia berwuduk, tadi dia masuk tu dalam keadaan berwuduk, dia keluar balik, maka dia dah dikira sebagai berwuduk, tak ada masalahnya. Dia tak adalah pula maknanya kena duduk dekat dalam tu, kena bayangkan muka daripada sini sampai sini, sini sampai sini, okey, tangan kanan sampai siku, tangan kiri sampai siku, kepala kepala sikit je, sebahagian aja, kaki kaki kanan pula baru nak sampai kaki kiri, habis dah nafas dia kan? Contohnya, tak payah lama macam tu. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan, maknanya qaulul mu'tamadnya macam ni, maknanya cukup sekadar masuk keluar balik pun dah tak apa dah, kan? Yang penting ada niat. Ustaz, suami sakit, isteri boleh tak tolong ambilkan wuduk? Boleh, tak ada masalah, okey je, pakai glove lah, kan? Yang membatalkan wuduk adalah menyentuh kulit dengan kulit tu bersentuhan tanpa berlapik. Jadi kalau berlapik tak batal wuduk, kan? Boleh lah. Tapi kalau batal, mana boleh, macam mana dia nak buat benda yang membatalkan, kan? Jadi dia nak wuduk tapi buat benda yang membatalkan wuduk, tak boleh lah. Jadi pakailah glove, ataupun kalau suami tu tangan dia masih kuat, maka si isteri contohnya pakai spray je, kan? Pakai spray, minta si suami tu yang ratakan air tu, cukup lah. Nanti kita akan baca berkaitan dengan perkara yang membatalkan wuduk, itu lambat lagi. Nanti kita akan bincang nanti, insya-Allah. Wallahu alam. Dah pukul 3.54, jadi kita berhenti dulu kat sini, insya-Allah. Dah dekat asar pun, kan? Sekarang asar awal, kan? Jadi asar pukul berapa? 4 suku tak? Jadi insya-Allah cukup setakat tu untuk petang ni. InsyaAllah pada besok insyaAllah kita akan live lagi pukul 8 pagi, insyaAllah, dalam pengajian kitab Riyadhus Salihin itu. Ini bukan pondok perdana, ini dalam kumpulan Fajar Sisters. Fajar Sisters pukul 8 pagi. Yang tu
live juga di TikTok saya dan juga di ruang-ruangan social media Fajar Sisters. Tu pukul 8 pagi besok, pukul 1 insyaAllah kuliah di Menara Maybank, kuliah Syama'il Muhammadiyah, dan malam di Kuantan insyaAllah lepas maghrib dari Kuantan. Malam besok pengajian fiqah juga insyaAllah. Wallahu alam. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang bersama dalam daurah kitab Pondok Perdana, dan mudah-mudahan pondok kita ni diberkati oleh Allah SWT, dimudahkan segala urusan mereka yang menguruskannya, dan sampai juga pahala kepada almarhum Profesor Mahmud Zuhdi yang mengasaskan Pondok Perdana ni, dan mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada Pondok Perdana ni. Dan macam kita sebut, Pondok Perdana ni dia percuma kan, siapa-siapa je boleh sertai dalam keadaan memang tak payah bayar 1 sen pun, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan semua dapat manfaat dan pahala tu sampai kepada almarhum Profesor Mahmud Zuhdi. Dan kita doakan juga mudah-mudahan kita semua dapat istiqamah, sebab istiqamah ni yang paling berat sekali kan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir bir ridha minkal 'uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Recording stopped. Masya Allah, tukang fitnah pun tengok juga. Terima kasihlah, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dapat taufik daripada Allah untuk dapat kerja yang lebih baik lah, insya-Allah. Mudah-mudahan kan kita rugi, kita kerja dapat duit gaji tapi tak berkat kan. So mudah-mudahan Allah, bila saya tahu ekonomi susah sekarang, berat nak dapat gaji, nak dapat kerja yang lebih selesa gajinya dan sebagainya. Mereka yang bekerja makan gaji kan, bukan senang kan, nak di mana-mana pun seluruh dunia macam itulah, saya tak nafikan. Tapi itulah maknanya, mudah-mudahan dapat kerja tu, biar kerja yang kita dapat tu barakah kan, pahala dapat, gaji dapat, pahala pun dapat kan, dapat bagi makan anak isteri nanti. Kalau siapa yang belum kahwin tu, mudah-mudahan kumpul duit nak kahwin kan. Siapa yang dah kahwin, nak bagi makan kepada ahli keluarga dan sebagainya kan. Biarlah yang barakah kan, biar yang barakah tu yang penting. Kadang kita buat satu benda tu dengan arahan daripada bos mata-mata. Jadi bos ni dia ada kepentingan dia macam-macam lah kan. Orang ni kepentingannya ni, orang ni kepentingannya ni dan sebagainya. Tapi itulah, at the end of the day, macam siapa cakap ni, Fitrah Ahmad kata, pilihan di tangan kita kan. Macam itulah. Jadi maknanya kita jugalah usahalah kan, ada insya-Allah kerja-kerja yang lebih baik yang kita boleh buat, yang mudah-mudahan barakah kan, daripada kerja diarahkan untuk buat konten-konten yang tak elok, konten maki hamun orang, konten yang memfitnah orang kan. Konten fitnah ni antara benda yang paling, Allah tak tahulah nak jawab apa ke akhirat nanti agaknya kan. Jawab apa ke akhirat nanti kan, kena fikir betul lah kan. Hanya ada orang memang dia punya kerja content creator kan. Jadi bila buat konten ni,
nak yang hype, yang orang boleh, yang orang akan tengok, yang orang akan klik. Clickbait tu memang nombor satu lah. Tapi sayang kan kalau sampai kena fitnah, memfitnah orang, mengatakan apa yang orang tak kata dan sebagainya. Jadi agaknya nak jawab macam mana ke akhirat nanti depan Allah Ta'ala, depan orang yang kita fitnah kan. Jadi kan dalam hadis sebut tentang orang yang muflis tu, salah satunya apa yang Nabi jawab bila tentang orang muflis tu kan, orang muflis tu dia bukan tak semayang, dia bukan tak puasa, dia bukan tak buat baik kat dunia, dia buat baik, tapi habis dia pahala dia. Habis pahala sebab apa? Sebab bagi kat orang kan, dia fitnah orang ni, dia kata kat orang ni, dia kutuk orang ni, habis pahala dia kan, pahala dia dapat kat orang tu. Lepas tu dosa orang tu pula dia ambil, habislah muflis lah kan. Jadi kalau siapa yang jadi content creator dan sebagainya kan, kena, bagi saya carilah kerja yang lebih baik, cari kerja yang tak jadikan kita muflis di akhirat nanti. Betul, setiap kali dengar hadis tu takut sangat. Betul, saya sendiri pun kadang-kadang kena cek balik, aku ni ada tak duk mengata orang, duk hina orang, menyakitkan orang dan sebagainya kan. Jadi benda tu antara benda yang kita kena selalu fikirlah kan. Jadi bila baru-baru ni, macam minggu lepas saya difitnah oleh sebahagian daripada orang kan, sebahagian daripada netizen ni difitnah, kata saya bercakap ni, benda yang saya tak bercakap, dia orang fitnah saya bercakap. Saya fikir macam yang biasa yang buat fitnah ni memang semuanya adalah cyber troopers, dia bukannya orang betul pun. Ada jugalah orang yang saya kenal, kesian lah, ada orang yang saya kenal, saya tahu, tapi kebanyakannya dia cyber troopers. Jadi saya fikir dia orang ni makan gaji, dia dapat duit kan, dia dapat duit, tapi itulah berkat ke mana duit tu sebenarnya. Dan itu yang kita nak sebenarnya, barakah, bukan nilai pada gaji kita tu. Nilai pada gaji kita tu kalau tak ada barakah, rugi kita, penat kita kerja kan. Lepas tu kat akhirat muflis pula, na'udzubillah. Kalau kat akhirat muflis nak jawab macam mana? Kat dunia muflis boleh cari kerja lagi, kat dunia muflis boleh kembali kaya. Ada orang yang saya jumpa dulu dia muflis, sekarang dia kaya raya kan. Saya jumpa ada satu orang ni muflis dulu, tapi lepas tu ya Allah kaya sungguh-sungguh lah dia, rumah banglo dia apa semua hilang dah, dia dah tak ada hutang kan, dia dapat keluar daripada muflis dia. Lama lah, tapi yalah dia berjaya lah keluar daripada muflis. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki pada dia kan. Tapi kalau muflis ke akhirat macam mana katnya? Boleh tak macam tu? Muflis ke akhirat tiba-tiba nak recover balik. Nak recover macam mana? Bukan boleh buat pahala dah kat sana, bukan boleh semayang puasa dah dekat pada mahsyar tu kan. Jadi muflis ke akhirat ni lah muflis yang paling kita takut sebenarnya. Jangan muflis ke akhirat. Muflis kita kat dunia pun kita tak nak muflis, tapi kalau kamu muflis ke akhirat tu, ya Allah, na'udzubillah. Jadi berhentilah kan buat pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan muflis ke akhirat. Dan akhir sekali saya nak sebut, selamat hari kopi sedunia. Dia tak ada apa-apa pun, dia bukan hari raya kan. Selamat hari kopi. Jadi siapa yang geng kopi, selamat mengopi. Saya pun kejap lagi nak beli kopi juga ni. Nampak gayanya ni, ngantuk dah ni kan. Pagi petang mengajar ni. Jadi kejap lagi pun kena cek kopi kan ni. Jadi selamat. Cuma saya ada share kan dekat social media saya ada share kan bacaan ulama ketika minum kopi. Banyak ulama ni sampai waktu minum kopi pun dia ambil kesempatan untuk berzikir, untuk berdoa dan sebagainya. Jadi boleh cek lah dekat mana-mana social media saya yang ada apa yang ulama biasa buat ketika mana minum kopi. Maknanya minum kopi pun dapat pahala kan. Minum kopi pun buat amal juga. Kalau banyak minum kopi je, banyak lagi amal dia maknanya kan yang dia buat. Hari tu saya pergi ke Tarim, dekat sana ada satu kedai orang Malaysia buka ngopi. Jadi saya bagi tahu kepada tuan kedai tu, saya kata bagus kalau letak ni bacaan zikir ketika minum kopi kan. Maknanya siapa-siapa yang ada buka kedai-kedai kopi yang ada tu boleh cubalah kan. Bukan cuba apa, maknanya boleh sebarkan benda tu kan. Mudah-mudahan ada pahala untuk kita bila orang buat kan. Kita ikut amalan para salafus salih ni, dia satu ada barakahnya
kan, ada barakahnya. Amalan dia amalan umum je, amalan baca kursi kan, baca ya qawi contohnya kalau waktu malam. Dan mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk beribadat. Kopi tu hanya sekadar usaha kita je lah kan, jadi sebab je lah. Okey, terima kasih banyak semua. Saya nak pergi ambil anak sekolah, jadi terima kasih banyak pada semua. Besok pagi pukul 8 Riyadhus Salihin, 8 sampai 8.30, pukul 1 sampai 2, 1 sampai 1.45 kuliah Syama'il Muhammadiyah Maybank. Pukul 7.30 malam lepas maghrib kuliah fiqh dari Musalla Ar-Rawdah, Taman Pelindung Perdana Kuantan. So itu besok. Hari Sabtu pagi saya berada di Kedah Al-Usta. So besok di Kuantan. Hari Jumaat saya travel time lah, travel Jumaat. Hari Sabtu pagi saya di Al-Usta, kuliah Wasailul Usul, wasilah menuju Rasulullah SAW di Al-Usta, di jalan yang menuju ke arah Pokok Sena kan, Masjid Nurul Ihsan, Masjid Nurul Ihsan, Jalan Langgar. So Jalan Langgar hari Sabtu pagi pukul 9.30 pagi insya-Allah. Hari Sabtu malam ceramah di Kedah. Hari Ahad pagi di Perak. Ahad pagi kuliah subuh saya di Kitab Wasail Usul. Yang tu pun mungkin kita buat live, dan pukul 9 pagi kuliah Syama'il Muhammadiyah juga insya-Allah kita cuba untuk usahakan live hari Ahad. So itu sedikit jadualnya lah insya-Allah untuk minggu ni. Ada yang kata update kat Titi jadualnya tu. Itulah minggu lepas, 2 minggu lepas saya buat, tapi minggu ni saya tak buat. Tak sempat nak buat sebab saya semalam saya drive ke Melaka. Kemarin saya drive dari Melaka terus sampai ke Kuala Lumpur. Semalam pun penuh program saya. Hari ni pun penuh sebenarnya ni. Maknanya penuh ni bukanlah penuh tu hanya kuliah saja, macam-macam lah kan. Hanya saya ke sana ke sini. Jadi kejap lagi ni terus saya keluar, maknanya sampai malam. Jadi tak tahulah pukul berapa saya boleh sempat untuk buat jadual tu. Besok pagi pun daripada pukul 8 kita dah kuliah. Tengah hari petang saya akan drive ke Kuantan, malam di Kuantan. Habis saja program di Kuantan saya akan drive balik semula KL. Jadi jadual tu saya tak sempat nak buat. Begitu. Kalau ada orang yang sudi nak buatkan jadual, bagus juga kan. Okey, terima kasih banyak semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Dan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi korang kena faham, lelaki pun ada kulit. Betul tak? Lelaki pun ada kulit. Korang pun nak cantik, korang pun nak handsome guys. Beli yang ini guys. Korang beli Rose Gummy ni. Rose Gummy ni power gila guys. Saya bagi tahu korang kan, Rose Gummy ni saya nak bagi tahu korang dia antara next level gummy lah. Sebab saya makan 6 jenis, saya makan 5 jenis gummy. Saya makan 5. Saya ambil apple, saya makan beetroot, saya makan rose, saya makan biotin, dan juga saya makan lutein. Saya makan 5 jenis gummy awak satu hari. Rose Gummy ni saya nak bagi tahu korang ini antara the next level gummy yang saya boleh iktiraf dia. Siapa-siapa yang nak glow up pergi makan guys Rose Gummy ni. Siapa-siapa yang rasa insecure tinggi dekat diri, suka buat comparison, pergi makan guys glow up gummy ni. Sebab apa saya nak bagi tahu korang dia bagus gila untuk apa tau? Untuk flawless. Tapi korang tak boleh nak expect dia flawless luar guys. Sebab apa? Ini untuk dalaman. So dia bantu untuk apa guys? Cantikkan dalaman kita. Kalau korang dekat sini ada masalah kulit breakout, ada masalah jerawat hormon, terutama wanita. Masalah hormon ni berlaku masalah wanita saja. Kalau korang ada masalah PMS tu kan, korang akan ada masalah jerawat hormon ni guys. Kalau korang nak kecutkan jerawat, nak orang kata nak kulit korang yang tengah breakout tu korang nak repair, pergi ambil Glow Up Gummy. Sebab apa? Dia ada gabungan bersama dengan Seed Grip. Dia ada White Tomato. White Tomato ni function teruk guys. White Tomato ini dia punya function untuk apa tau? Bagi kita punya toner kulit lebih sekata. Bukan sekadar sekata dekat muka awak, tapi satu badan tau. Lepas tu dia ada juga dengan, ada gabungan bersama dengan Rose Extract tau. Rose Extract ini membantu untuk apa tau? Rose Extract ini dia punya sifat adalah tinggi dengan antioksidan tau. So dia bantu untuk lindungi kita punya kulit daripada radikal bebas ataupun sinaran UV tau. Ada bantu untuk apa tau? Bantu untuk kuatkan kita punya skin barrier. Kalau korang ada masalah eczema, kulit gatal-gatal, kemerahan dekat wajah, kulit bersisik, ataupun korang ada masalah kulit mengelupas, masalah sunburn, ataupun korang ada masalah apa lagi masalah toner kulit tak sekata, pergi makan guys Rose Gummy ni.
Pergi makan Rosgami. Rosgami kita ni dah ramai gila guys. Bila saya share orang makan kan, lepas tu nanti masuk live kita balik repeat order. Ramai gila lah guys. Korang pergilah cuba kalau korang nak cuba. Biotin tu untuk masalah kulit kepala berkesan ke? Berkesan sangat awak. Berkesan sangat. Biotin ni saya makan Biotin ni 4 botol lah. Berkesan gila guys. Tak tahu lah sebab setiap orang berbeza guys dia punya tindak balas ataupun kesan-kesan tu. Tapi saya makan alhamdulillah lah. Kalau tak berkesan saya cakap tak berkesan, tapi saya bagi tahu betul-betul, saya bagi terang je. Mula-mula saya beli 1 botol. 1 botol Biotin ni saya makan tak ada kesan pun. Tak ada kesan guys. It's nothing happen pun. Tak jadi apa-apa pun. Meaningless. Saya macam makan gula-gula je. Tak jadi apa-apa pun. Tapi lepas botol kedua, botol ketiga, saya rasa botol ketiga saya rasa. Botol kedua ke botol ketiga, saya tak ingat dah. Baru nampak lah perubahan dia. Baru nampak kesan dia. Kalau genetik boleh makan juga ke untuk pertubuhan rambut? Boleh je, tak ada masalah pun. Boleh sahaja. Tak kisah awak ada masalah genetik ke, masalah history daripada family ke, masalah keturunan ke apa kan, boleh je, tak ada masalah awak. Sebab ini membantu untuk dalaman kita. Dia jaga kita punya kesihatan dalaman yang dalam jangka masa yang panjang. So boleh je, tak ada masalah pun. Untuk darah tinggi dan juga kolesterol, ambil yang mana? Ambil kita punya Birugami awak. Ambil Birugami kita dekat beg kuning nombor 10. Kalau ada masalah darah tinggi, masalah kolesterol, masalah bacaan darah yang tidak okey, tidak stable dekat dalam badan tu, boleh ambil kita punya Birugami. Ada kesan sampingan tak? Kalau ada kesan sampingan tak makan beetroot? Akak baru makan 2 hari, ambil membuang je. Itulah kesan dia. Itulah kesan sampingan dia awak. Birugami kita, setiap orang dia dapat tindak balas ataupun kesan-kesan itu berbeza tau. Dia sebenarnya bergantung kepada condition korang punya badan. Dia bergantung kepada setiap orang punya penyerapan suplemen itu. Ada orang kalau membuang tu sebenarnya bagus tau. Sebab apa tau? Korang kena faham kita punya Birugami ni guys, dia membantu daripada segi apa tau? Dia sebenarnya tak melawaskan pun. Sebab apa yang melawaskan pembuangan pencernaan ini semua adalah cuka apple sahaja. Birugami ini membantu untuk cuci, detox dan bersihkan kita punya hati. So, ada orang yang akan dapat efek membuang juga. Tapi dia jarang-jarang lah guys. Dia jarang-jarang. Tapi bagus lah sebab dia singkirkan benda-benda kotor dalam badan lah. Itu je lah kesan-kesan dia. Tapi tak ada kesan buruk pun. Semua kesan baik je, insyaAllah. Birut macam mana cara makan? Cara makan birut kita awak boleh ambil pada waktu malam sebelum ataupun selepas makan malam. Ambil 2 biji, kunyah-kunyah, terus telan saja. Itu cara nak makan birut kita. Untuk mata pula, pusing ambil yang mana, saraf ke? Untuk mata dengan kepala pusing, ambil yang mana? Untuk yang jenis-jenis kerak pening kepala, siapa-siapa yang ada masalah kerak-kerak pening kepala, masalah migrain, itu sebenarnya berpunca daripada masalah darah dalam badan awak. Awak kena faham dulu kenapa punca masalah pening, kenapa punca masalah kerak-kerak pening kepala. Kalau korang sampai level, sampai yang memang selalu kerak-kerak pening kepala, kerak-kerak migrain, sampai rasa macam nak pitam, pergi ambil Iron Gummy awak. Pergi makan Iron Gummy dekat beg kuning nombor 11. Itu adalah masalah kekurangan darah dalam badan. Masalah darah yang tidak sihat. Masalah low HB lah. So yang mana Iron Gummy ni bantu untuk apa tau? Tambahkan zat besi dalam badan. Maksud iron itu adalah zat besi. Yang mana ini adalah benda yang sangat-sangat penting untuk apa tau? Siapa-siapa nakkan darah dia lebih baik, lebih sihat. Masalah nak cegah anemia. Rawat anemia ini maksudnya apa tau? Cegah daripada low HB. Pergi makan Iron Gummy kita awak. Ini untuk ibu yang pregnant kan? Sangat-sangat sesuai. Orang-orang yang banyak kehilangan darah, contohnya wanita lah. Wanita paling sesuai lah guys ambil kita punya Iron Gummy ni. Kalau korang datang bulan, korang keluarkan darah kotor tu yang terlalu banyak. So bila darah kotor itu keluar terlalu banyak, ini kitaran wanita tau. Korang kena faham ini kitaran wanita yang tak ada dekat lelaki tau. Korang akan singkirkan darah kotor dalam badan. So korang akan dapat balik darah-darah yang sel-sel darah merah yang lebih baik, lebih sihat. So bila korang datang bulan